Alhamdulillah, dengan izin Allah, hari ini Lajnah Pemuda Malaysia Aksi Jawa buat satu program Kem Jati Diri di Melaka. Buat kita malam pengisian ilmiah dan riadah, insya-Allah. Ucapkan terima kasih kerana sudi mengunjungi ke Galeri Lebah Melaka ni lah. Okey, di sini kadang-kadang ada orang ni kena sengat sampai pingsan ada, sampai muntah-muntah pun ada. Jadi kita tak buat lagi. Kita ada satu teknologi 2 bulan. Sekejap. Pendek je hidup dia. Macam lebah jantan. Dia dah jumpa dah. Kita dah jumpa dah lah tu. Baik, nanti saya ke depan. Saya akan tunjukkan Ratu. Nak ambil gambar boleh ambil. Tapi jangan keluarkan jari. Nanti kalau Ratu terkejut, takkan awak kena sengat. Dah bawa balik souvenir balik Shah Alam. Dah senang nak dapat souvenir ni. Kepak dia lebih pendek. Mana Ratu? Tu. Oh, okey. Kecil je. Jangan bersabas. Kan tak muat. Okey, tu yang warna putih tu. Kita tandingkan. Ni madu dia. Ni ori kan? Ori lah. Kumar kena rasa juga. Baik. Okey, sarang kelulu ni. Okey, pernah dengar tak propolis? Nah. Inilah dia propolis. Sebelum kita dah makan yang dalam bentuk kita dah campur dalam vitamin ke apa kan. Inilah dia rupa asal propolis. Okey. Ya, kelulu ada ratu tak? Ada juga, tapi ratunya susah dah jumpa je. Ya. Kita makan dia untuk apa? Lancarkan saluran darah, buang toksin dalam badan, anti kanser, anti radang. Siapa ada alergik, makan propolis ni. Balang besar boleh rasa. Kita ada balang nombor 7 tu madu kelulut. Boleh minum. Satu cawan pun boleh minum. Rasa? Sedap. Sedap. Okey, kita nak masuk tengok madu. Wah. Oh, bestnya. Enam dan 8. Minum. Okey. Menurunkan berat badan. Cepat. Cepat. Mana ada Cik Lee dah ni. Masam. Sedap lah. Ni lebah Cik Lee sikit. Fi, beli apa? Beli apa tu? Teddy bear untuk adik. Wah, teddy bear. Jom kita tengok dia beli apa ni. Beli apa tu?
Beli dodol. Dodol durian. Wah, dodol durian Okey, dia orang nak beli dodol. Pergi jajan mainan. Kita masa 20 minit untuk dia membeli dan membelah. Lepas ni kita check in. Check in pun lambat lagi pukul 2. Sekarang pukul 12. Beli apa? Wah. Sini ada murah-murah. Murah-murah. Tu banyak buah dia. Terus masuk kat kereta. Di belakang ni, sini ada ni. Tu tepikai. Ada tu nanti. Belakang dia tepikai. Sedap angin sedap ni, angin laut ni. Sedap angin laut ni. Makan. Ya. Kau apa? Kara ayam Pulang apa ni? Pulang apa? Warna? Okey. Pulang apa? Biru. Biru. Okey, belajar betul Dengar cakap Mualimah. Okey, tu nama. Pakai, sentiasa pakai. Nentek sentiasa pakai. Okey. Ada kumaunya. Kita nak beli umpan. Ni nombor okey. Okey, cantik. Ni nombor Nombor telefon. Okey, siapa datang sini nombor Abang Syam. Okey yang kita nak mancing ni. Adik. Okey, versi cari tempat, cari tempat masing-masing. Tak cakap tadi. Apa ni? Pau Mira. Namanya kamera. Tarik. Pagi. Itu pagi ada yang tak makan nasi. Ada yang tak makan nasi, lemak pagi. Jauh, susah.
Pukul. Ambil lah. Dapat. 1 poin. Okey, apa? 1, 2, 3. Tali bawah tu tekan sikit, rapat lah sikit. Rapat sikit yang bawah tu. Tali bawah kau. Rapat sikit. Slow. Sama. Sini. Alah. Tarik. Yang bawah tu tarik lah sikit tegangnya. Alamak. Buat je. Janganlah besar-besar. Janganlah besar kan. Okay. Gas! Biar jangan tak jatuh. Jangan cicak jatuh. Alah. Lagi. Kem Jati Diri, Lajnah Pemuda Masjid Al-Solihin di Pekalan Balak. Pesta! Belaka semua. Dah. Ni, entry activity. Okey dah, pergi. Hati-hati Jadi kita. Dah boleh mandi dah. Mandi ya? Mandi. Ameh. Jangan tengah-tengah ya. Jangan tengah-tengah sangat. Kumar.
Asrul. Tak ada pun. Sekejap lagi lah. Mandi lu, mandi lu. Okay, Rajun. Rajun. Mana budak perempuan ramai? Okay. Tak ada ikan. Ada sebelah tu je. Tak ada. Pasal kan? Ayam dan kodok. Nyambung. Okay, kita petang ni aktiviti kita mandi laut, main pasir, tanam-tanam. Sana ujung sana tu memanah. Kat atas sana dia ada main bola. Lepas tu ada bakar barbecue malam ni. Okay, free aktiviti. Ni nak terjun ni. Okay, kita tengok facilitator nak terjun. Pergi turun. Okay.